Ui, serius lah. Roti ni perisa durian Musang King. Okay geng, hari ni aku nak try roti durian Musang King daripada Shine Shine. Jadi kita try sekarang. Sedap ke tak sedap kan brand ni. Ui, bau dia betul-betul kuat lah, bau durian. Kau tengok inti dia. Bismillah. Ui, betul lah aku cakap. Dia ada rasa macam isi-isi durian tu dalam ni. Durian dia betul-betul manis. Rasa macam isi-isi dia tu, tapi betul-betul sedap lah. Harga roti ni, bila dah rasa dia macam ni, memang sedap macam ni. Harga dia pun mahal sikit lah, RM3 harga dia. Limited edition durian Musang King. Memang betul-betul layan lah rasa dia. Cukup satu, kena beli 2-3 kan. Serius, kalau tengok bola ke, tengok movie ke, makan roti ni serius sedap. Memang betul-betul sedap roti ni. Memang berbaloi korang beli. Harga pun RM3 kan. Memang berbaloi. Lagi satu korang boleh dapatkan kat 7E ke My News ke, mesti ada roti ni. Apa-apa pun memang sedap.